Satu dinar kecil tetapi berharga. Satu dinar bersamaan 4.25 gram emas yang berketulinan 999.9. Ianya kecil, padat, bernilai tinggi dan boleh disimpan di dalam dompet, dalam peti keselamatan ataupun di rumah. Saiznya yang kecil tapi nilainya sangat besar tau. Yang penting, ia sangat mudah dijual dan diarahnukan semula. Bila ada keperluan yang mendesak, sama ada kecemasan ataupun peluang perniagaan ataupun ada perbelanjaan penting yang memerlukan jual emas, satu dinar boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa yang sangat singkat. Public Gold sedia membeli balik pada bila-bila masa sahaja dengan harga yang semasa, yang telus dan dipaparkan secara terbuka tanpa sebarang syarat di aplikesen Public Gold. Berbeza dengan simpanan di dalam akaun bank ataupun unit amanah, satu dinar ini adalah aset fizikal, tidak terkesan dengan gangguan sistem dan tidak disekat dan tidak boleh dibekukan. Satu keping emas ini mungkin boleh jadi penyelamat kita pada saat yang kita tidak jangka-jangka. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya ataupun PM saya untuk saya bimbing anda cara dan langkah yang terbaik untuk simpanan emas anda.